adakah yang berhormat beriman? Cuma saya ingin kepastian, yang berhormat dalam pergolongan banyak menggunakan kalimah-kalimah orang Islam. Nak sujud syukur, alhamdulillah, bersyukur. Adakah yang berhormat beriman? Adakah yang berhormat percaya dengan Allah? Kami tak mahu kalimah ini dipermain-mainkan. Saya takut mengelirukan orang Islam. Jadi kalau perkara ini dipermainkan, soalan ini menyentuh 3R yang kami diminta supaya menjaga. Jadi saya tak nak kalimah-kalimah Islam dipermainkan untuk mengelirukan orang bukan Islam. Kalau yang berhormat Islam, saya tak kisah. Tetapi jangan menggunakan kalimah untuk mengelirukan rakyat. Yang berhormat, saya minta lalu. Jangan emosi. Kita rasionalisasi. Yang berhormat IC 03. Saya pun IC 03. Yang berhormat bukan, saya anak Kelantan. Lahir bukan di isu Serabi anak Kelantan. Kelantan, No, isu mempermainkan agama. Sebab itu saya nak katakan, tunggulah. Yang berhormat boleh bagi kata-kata, tapi dengarlah penjelasan. Kita sebagai anak Malaysia, kita menghormati agama Islam sebagai agama persekutuan. Mana ada dipermain-mainkan sampai itu perkataan seperti kurang elok. Sebagai seorang yang beriman, saya yakin yang berhormat harap kita semua ni sama-sama hormat menghormati. Kerana dalam kerangka madani itu ada hormat. Dalam kerangka madani itu ada ihsan. Alhamdulillah perkataan itu is Arabic words. Betul tak? Ini bahasa Arab. Dia dengan kata lain, if God willing, insya-Allah, if God willing. Alhamdulillah bermaksud, telah pun saya bersyukur. Dalam bahasa bersyukurlah. Dalam bahasa Arab, Alhamdulillah. Sebab puji bagi Allah. Sebab itu saya rasa, jangan kita selalu cenderung kepada isu yang bercanggah dengan perpaduan. Kita nak membawa semua sebagai sebuah keluarga. Anak Malaysia itu terdiri daripada Melayu, Cina, India, Kadasan, Iban, Dayak. Kita semua sejiwa, sehati. Saya sangat rasa berbesar hati dan berbangga sebagai orang Islam apabila yang berhormat mampu untuk mengucapkan kalimah-kalimah yang sering digunakan oleh masyarakat Islam. Kalau di negara Arab, perkataan-perkataan tersebut sangat biasa digunakan, tidak kira oleh orang Islam ataupun tidak. Jadi saya sangat rasa berbangga dan saya doakan mudah-mudahan suatu hari nanti yang berhormat akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih.